Ianya bukan satu benda yang pelik jika ada daripada korang yang masih lagi tak tahu cara guna mesin basuh jenis automatik. So dekat rumah aku ni mesin basuh automatik adalah daripada brand jenama LG. Apa ada tulis ni? LG.com. Okay. Function smart inverter. So tak kisahlah. Okay. So cara untuk guna mesin basuh ni mudah je. Korang buka dia punya penutup ni, korang masukkan dulu pakaian korang ke dalam ni kan. Masukkan pakaian kotor ke dalam ni, masukkan dulu. Kemudian korang tutup. Pastikan korang buka elektrik dulu. Kemudian sila buka pilih air terlebih dahulu. Kadang-kadang ramai orang dah start pasang, nak run semua, air pun tak buka. Buka dulu pilih air dulu. Okay. Dekat dalam mesin basuh ni, ada tempat untuk tuang sabun. Korang buka sini, korang masukkan sabun kat dalam ni . Cuma kalau aku biasanya aku terus masukkan dalam ni tak kisahlah, lebih kurang sama je. So dalam video kali ni sabun yang aku gunakan adalah daripada sabun pencuci daripada brand jenama Breeze. Macam ni, Breeze 2 in 1 Silky Sakura. Sabun ni korang boleh tuang kat dalam pakaian macam ni terpulang, ataupun korang boleh tuang masukkan dalam ni terpulang, tak kisah. Lelas sekali nanti dia kena pakaian juga kan. Korang tutup lah ni, tolek. Korang turn on dia punya power. So untuk standard pencucian kan, setting-setting ni korang tak payah sentuh lah. Korang biar je. Kecuali korang nak spesifik kedalaman air kan, kedalaman air untuk nak basuh, lepas tu nak bilas ataupun nak spin, spesifik punya kerja lah. Untuk proses basuhan cucian yang biasa korang tak payah pening-pening fikir pada ni. Lepas korang tekan power tadi, kemudian korang tekan je button ni, start pause ni, tekan je button start. Macam tu je. Korang tengok kejap lagi kat dalam ni jadi apa? Air akan keluar. Air akan mula masuk dalam mesin basuh korang lah. Okey. Turbin dia dah mula berputar. Kejap lagi air akan dimasukkan. Okey, korang nampak air masuk nampak? Macam tu je. So korang biarkan mesin cuci korang akan membasuh, membilas, kemudian spin untuk keringkan sampai siap. Macam tu je. Mudah. Okey, selamat mencuba.